Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Terratus Property Sendirian Berhad. Cantik dah island ni. Teka-teki sekarang saya berada di mana rumah ni. Okey, sekarang saya berada di Bukit Jelutong sekali lagi. So, rumah ini berada di Tropika. Kalau anda ikut episod-episod saya, pernah Winnie memperkenalkan rumah di Tropika Bukit Jelutong. Keluasan tanah inilah 24 kali 90 panjangnya dan keluasan bangunannya agak 2,600 lebih. Rumah ini sangat cantik. Nanti saya highlight kepada anda orientasi rumah ini dan apa dah owner dah ubah-suaikan rumah ini. Jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat bawah. Jom! Sekarang saya kat luang area yang owner dah ubah suai. Tengok ni courtyard. Design ni dia memang besar tau. Courtyard dia sangat-sangat besar tapi tengok. Anda suka tak? You bawa satu kafe masuk rumah ini. Okeylah, Winnie tangkap depan dululah ya. Jom. Inilah pintu masuk rumah ni. Okay. Sekarang saya dalam rumah ni. Anda boleh tengok ya. Tangga dia sangat luas. Tropika punya design memang tangga luas. Okey, you tengok dia panjang macam ni. Tapi dia memang ada rest area. Nanti saya tunjuklah ya. Okey. Nampak tengok dia punya lantai. Cantik. Rumah ini sangat well kept. Dan dia punya ceiling sangat-sangat tinggi. Ini ruang tetamu utama. Alright. Jeng. Inilah area dia saya nak perlu highlight. Banyak orang tak tahu bagaimana gunakan courtyard. So kalau rumah ini anda dah suka, beli ajalah kan. Dah siap semua ni. Okey? Okey, sebenarnya dia memang courtyard yang sangat besar dan owner dah tutup sini. Jadi cahaya matahari dia memang masuklah. Okey, apa kita perlu guna kat bawah ni? Okey, owner ini sangat kreatif. Dia bawa dapur kering kat sini. Banyak orang tak tahu bagaimana kita nak buat island kat mana, nak santai-santai dengan kawan, tak cukup area. Okeylah, rumah ini sesuai untuk anda. Datang tengok video ni, okey? Rumah ni memang berbaloi. So, dapur ini dah owner baru buat. Jadi, very well kept. Kan ketinggian ceiling ni sangat tinggi. Okey. Dia tak panas tau. Winnie dia tak on fan lagi tau. Saya tak berpeluh-peluh lagi tau. Okey. So, luas. Area ni kalau anda boleh nak santai dengan kawan ke, jamuan datang ke, atau santai dengan keluarganya. Memang cukup tempat untuk rehat, untuk berbual-bual atau jadi area untuk parti. Okey? Kalau anda ada banyak gadget, inilah tempat untuk pamerankan anda punya gadget. Gadget coffee machine, macam ini, macam itu, bermacam-macam. Okey? Tengok. Dia punya kabinet memang cantik. Dan lantai owner sudah buat cantik ya. Original ni semua ialah tanah. Okey? Ini bahagian depan saja tau. Belakang cantik lagi. Okey, kita kunjung sampai sini. Biar saya buat terangan sikit lah. Ini bahagian depan saja tau. Belakang lagi luas. Okey? Di depan sini memang ada satu powder room. Dia punya powder room memang besar. Okey, design ini selain daripada design lain yang biasa saya paparkan ya. So, design ini dia keluasan dalam dia lebih besar dan bawah dia ada toilet. Dia ada 2 toilet tau. So, Tropika satu punya rumah kebanyakan tak ada toilet banyak. Satu kecil kat bawah tapi rumah ini ada 2. Okey, jom saya tunjuk anda powder room dia. Nampak ai? Hai. Okey, kat sini dah.
depan sini saja. Tengok ada suara untuk itu exhaust . So powder room ini sangat besar tau. Dia panjang. Tengok lantai dia dah tahu dah. Okay. Nampak cermin I. Hello. Okay. So dia macam balani punya design lah. 2 pintu. Kasi tutup pun tak nampak lah. Dah siap sedia semua. Keluar kat sini. Area untuk santai. Okay. Okey, kita dah siap bahagian depan. Sekarang saya akan tunjuk anda bahagian belakang. Apa keistimewaan belakang ni? Saya mesti highlight kepada anda. Kalau you ikut lagi, saya tunjuk anda lagi. Okey? Jom, ikut saya. Jangan lari ya. Ikut sekarang. Okey, bahagian belakang sini ialah usable area. So, kita buat apa? Dapur basah, storeroom. Dia pun storeroom under tangga. You tengok macam kecil-kecil, sebenarnya senang untuk letak barang. Okey? Ceiling dia sangat tinggi juga ya. This is original ceiling. Owner tak ada letak apa-apa. Jadi dah dia tinggi. Okey? Area ni sebenarnya kita boleh buat macam ruang makan yang utama. Anda boleh buat 10 seater sini boleh, round table pun boleh. Kalau tak, boleh letaklah macam area study ke atau ada fridge besar ke, semua boleh letak. Ini seberguna. Alright. Rumah ini sebenarnya ada 3 dapur tau. Dapur yang sangat cantik dengan island yang besar. Dia ada 1 dapur kecil kat sini untuk cuci-cuci, letak fridge lebih-lebih, cuci pinggan mangkuk. Area ini anda boleh letak barang jugalah. Buat store pun boleh. Okey? Jom, sekarang belakang ni ialah dapur pasar. Jadi dapur pasar memang macam ni lah. Ada periuk, ada dapur. Inilah dia punya wet kitchen, dapur pasar. Okey, saya tunjuk yang istimewa belakang sini ya. Okey, jom ikut saya sekarang. Okey, tadi saya dah tunjukkan luang storage area. Okey, dia luang makan area dan dapur kedua, dapur ketiga ialah dapur pasar. Okey, ada orang tanya, Winnie, rumah ini tak ada bilik bawah ke? Atau aku nak maid room ke? Atau guest room ke? Rumah ini owner dah buat seberguna bilik. Bilik ini memang untuk bermacam-macam ada nak buat. Okey, dia dah buat cantik. So sekarang saya tunjuk you dan rumah ni belakang tak ada rumah. Ini yang cantik dia, lokasi dia yang special. Jom ikut saya sekarang. Ada orang nak hairan lah. Kenapa ada macam glass door macam ni? Sebenarnya area ni owner dah tutup jadi 1 bilik. Ya. So bilik ini sangat besar. Kalau anda nak jadi guest room pun boleh, nak jadi study room pun boleh, nak jadikan bilik solat pun boleh. Okey, dia seberguna je. Hanya atas kali sini kita letak curtain lah. Okey, letak langsir. Dia cantik lah. Okey. Ini pintu pergi mana? Okey, jom saya tunjuk anda. Inilah sebenarnya pergi belakang. Ceng. Ini belakang tak ada rumah. Okey. Jadi lantai kat belakang owner dah siap untuk tile, semua cantik. Okey, boleh letak basikal. Panjang Rumah ini sebenarnya dia sangat perangin. Okey. Tengok tak? Jauh sana ada 1 playground. Dia settle gazebo kat belakang juga. Okey. Inilah belakang rumah je. So kalau bilik ini senang aja kita buka pintu kat sini. So lepas tu angin akan masuk. It's very airy, very breezy house. Okey. Jeng. Inilah area yang saya nak tunjuk anda. Ini area kah? Sebenarnya ialah dia punya bilik pembantu.
owner buka macam ni. So, kalau memang untuk guest room kat sini, anda bolehlah masuk pintu, masuk dia punya toilet. Tengok toilet bawah dia owner dah modified tau. Jadi dia sangat luas. Dia modified pintu. Jadi pintu kat sini masuk dari dapur, sini pun boleh keluar kepada dapur. Jadi tutup macam ni. Okey, jadilah satu bilik. Okey, satu bilik kat sini. Luang letak amari-amari, sini bilik untuk masuk bilik air. Jadi bilik guest room ni sangat besar. Sangat-sangat besar. Dah siap ubah suai untuk anda. Okey? Ini keseluruhan tingkat bawah rumah ini. Nampak dia punya luang tak? Rumah ini dia bukan rumah biasa macam kita tengok rumah teres. Ini superling. Superling, ceiling dia tinggi, keluasan dalam dia besar. Okey? Okey, kawan-kawan, kita dah siap kunjungan tingkat bawah. Okey, istimewa tak? Menarik anda tak? Okey, kalau anda hati dah jatuh dengan rumah ni, seterus tengok video I. Okey, sekarang saya tunjuk tingkat atas. So, tingkat atas dia memang 3 bilik. 3 bilik mandi yang besar. Okey, jom ikut saya. Saya tunjukkan orientasi tingkat atas. Jom! Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Ratus Property Sendirian Berhad. Okey, sekarang saya kat tingkat atas ni. Okey, boleh nampak saya tak ada on apa light lagi kau. Yang area saya berdiri sini sangat terang. Rumah ni kenapa? Okey, saya tunjuk anda nanti ya. So, kasih saya jelaskan apa orientasi rumah tingkat atas ni. Dia memang ada master bedroom kat depan sangat besar dengan dia punya toilet yang besar. Okey, belakang ada 2 bilik dan 2 bilik ada individual toilet. Yang belakang punya bilik dia pandang ke belakang yang tak ada rumah. Itu yang cantik rumah ini. Jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat atas. Jom. Inilah tangga tadi yang saya naik. Okey. You tengok dia terus, tapi dia bukan terus sampai habis tau. Okey, dia memang ada satu resting area kat sini untuk saya rehat sekejap sebelum saya naik lagi. Okey, sebenarnya tak tinggi sangat. Okey, dia 4-5 step dah sampai dah. Okey, jeng, ini area tingkat atas. Dia memang ada satu family hall yang tak besar sangat, tak kecil sangat. Anda memang boleh letak TV ke atau letak kat sini. Okey. Ceiling dia sangat tinggi. Saya nak tunjuk anda kenapa yang area saya berdiri sana sangat terang. Okey, saya tunjuk Yang akan tengok ni. Tak on lah. Okey. Kamera naik. Naik sikit lagi. Tak sampai lagi. Nak lagi. Okey, dah sampai tingkat atas. You tengok ni. Dia memang ada satu area yang cahaya matahari boleh masuk tau. Jadi dia sangat terang. Selain daripada ni, nampak tak? Tadi saya akan dia dah tutup tepat, tetapi dia tak ada tutup habis macam tak ada cahaya matahari. Dia memang ada cahaya matahari masuk sini. Jadi tingkat atas. Biasa dah masa siang ni kita tak perlu on light. Okey? Dia memang terang. Okey, jom kita masuk master bedroom, bilik utama rumah ini. Jom masuk. Switch ini sangat cantik ya. Owner dah ubah size semua switch kat rumah. Canggih je. Okey. Anda boleh check dia berlantai sangat cantik. Rumah ni owner memang well kept tau. Dia punya lantai, dahsyat. Anda tak payah nak redo lagi lah. Nak cat tak ya kot. Okey? Ini master bedroom. Okey? Master bedroom dia original tetapi sangat luas. Design ini punya master bedroom memang besar. Sebenarnya Tropika sini dia memang ada 2 design yang kita kata area inilah. Okey? So,
Dua design ni, design kedua Dua ni yang paling besar. Okey? Nah, luas tak? Sangat luas. Okay? Ceiling dia tinggi juga. Right? Banyak orang kata lah, ni kalau ini courtyard ni nak tutup ni, angin tak masuk lah, bla bla bla. Tak apa, you kasih tutup dulu. Sebab anda boleh buka window macam besar-besar ni, hujan pun tak masuk. Okay? Sangat besar tau. Jom kita boleh pandang bawah sikit. Kamera. Nak pandang bawah lah. You shoot kat mana? Okay, jom. Saya adjust. nak tengok ya. Okey, kamera turun. Nak tengok, tak nak naik lah. Aku nak turun. Jeng jeng. Kita boleh nampak siapa kat bawah ni santai-santai. Okey? Rumah ini memang luas. Macam semi-D tau. Keluasan dia macam semi-D. Sekarang punya semi-D pun tak besar sangat. Tapi ini tak cukup lah besar. Okey? Jom kita masuk itu bathroom dia. Bilik mandi dia. Okey. Rumah ni dia memang design macam balani tau. Dua pintu buka masuk dia punya bilik mandi. So ini bilik mandi lah. Tengok bilik mandi ni sangat terang tau. Okey. Okey, ini saya meni highlight. Okey, louver ni. Ini louver. Okey. Louver ni sedikit istimewa daripada rumah lain. Owner design ni, dia original dia macam ni terbalik. Owner terbalikkan. Jadi kat bawah orang tu tak nampak. You boleh buka besar-besar tingkap ni pun orang tak nampak kat bawah. Siapa yang mandi kat sini. Tak nampak langsung. Okey? Ya. Oh, ini yang cantik. Owner dah tukar. Tengok. Macam beranakan lah. Tengok dia punya. Oh, cantiknya. Alright. Inilah bilik utama rumah ini. Luas ya? Okey, kita dah kunjung bilik utama rumah ini. Luas. So, kalau anda nak letak king bed ke special bed ke built-in bed ke design bed ke, letak je. Okey, keluasan dia memang luas untuk anda letak bermacam-macam design punya katil. Okey? Dia pun ada area untuk anda design untuk walking closet semuanya. Okey? Just hire designer saja, senang. Okey? Kalau tak, call I lah. Saya tolong anda. Okey? Joking sajalah. Okey, sekarang kita ada dua bilik lagi kat belakang. So, saya tunjukkan apa keistimewaan, apa yang owner dah ubah sesuaikan rumah bilik belakang dan tingkap-tingkap dia. Okey? Jom. Owner Winnie memang suka berdiri kat tengah-tengah bilik ni. Kenapa? Siapa-siapa yang ikut I episod-episod pernah Winnie jelaskan ini sebab dia ialah bilik bergembar. Jom kita masuk. You boleh check di mana lantai memang cantik Okey. Ceiling dia sangat tinggi. Bilik ni owner letak katil kat sini lah. Okey. Jeng jeng, belakang ni tak ada rumah. Jadi anda boleh buka pintu, window, buka ini langsir besar-besar ni tak ada orang nampak. Okey. Dan yang perlu highlight punya ialah dia punya grill. Grill ini ialah stainless steel grill. Stainless steel local, bukan dari negara-negara lain. Okey? Local. Jadi dia sangat-sangat tahan tau. So it's double protection. Walaupun dia punya tingkap sini sangat keras. Sangat-sangat. Okay. So, inilah kita perlu highlight. Ya. Ini ialah dia punya bilik mandi. Okay. Bilik mandi ni owner pun letak double protection tau. Louver yang original kat luar. Ini stainless steel. Ini stainless steel yang owner buat. Okay. Ini local stainless steel. Jadi dia sangat-sangat tahan. Alright. Bilik mandi siap dengan
rain shower. Memang luas lah. Ceiling dia tinggi. You boleh check dia punya ceiling. Okay? Tak ada bocor sini sana ah. Sangat cantik rumah ni. Okay? Ini bilik kedua. Okay? Kita pergi bilik ketiga. Jom. Okay, ini bilik ketiga. So, bilik ketiga dia orientasi ada tukar sikit lah. Hanya tukar bila mana yang anda nak perlu letak katil. Okay? Ceiling dia tinggi juga. Nah, dia letak almari kat sini. Anda boleh buat built-in kabinet kat sini lah. 4 pintu ke ada 3 pintu pun boleh. Ya, dia memang dalam, memang cukup dalam. Agaknya ada 3 kaki dalam lah. Dari dinding sampai akhirnya ada 3 kaki. Okey? Cukup untuk almari yang dalam, deep. Sama juga bilik ni, tengok owner dah ada stainless steel. Stainless steel punya grill. Okay, dia tak apa protection. So belakang tak ada rumah. Sangat terang, sangat tenang rumah ini. Okay, ini toilet dia lah. Jadi bilik berkembar, toilet pun sama. Okay, dah boleh tengok ceiling dia. Okay. Okey, kawan-kawan, kita dah siap kunjungan tingkat atas ini. Biar saya pergi bawah sekali lagi buat satu rumusan untuk anda semua dan terang sikit lagi tentang rumah ini. Jom ikut saya, jangan pergi mana-mana. Siapkan rumusan dulu, okey? Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Ted Reuters Property, Sdn Bhd. Okey, siap, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai rumusan, rumah ini berada di Tropika Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 24 kali 90 panjang. Keluasan bangunan dia agak 2,600 plus minus. Siap sedia untuk 2 kereta masuk. Tapi upah suai carport dia. Belakang tak ada rumah. Okey. Dan dia memang ada 4 bilik yang besar. 5 bilik mandi yang besar juga. Siap sedia semua built-in untuk anda dengan island yang besar macam ini. Okey, kunjung sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan-kunjungan sekali lagi untuk anda. Okey, klik YouTube channel saya sekarang, klik loceng untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi. Ko ayah, bye.